Kalau anda nak buat bisnes tanpa modal dan kalau anda nak mulakan dengan cepat, sebagai contoh, hari ni anda nak start dan besok anda dah nak mula menjual, okey, dah nak mula berniaga, antara bisnes yang boleh anda buat adalah produk digital. So produk digital ni bukan sekadar produk sendiri, kalau nak buat besok memanglah tak sempat kan. Tetapi anda boleh buat produk digital yang dah ready made. Satunya ready made maknanya produk tu dah sedia ada di luar sana, anda hanya beli dan jual balik. Tetapi itu ada modal lah. Okay. Yang keduanya, anda join program affiliate orang lain. Dan kenapa kita nak pilih produk digital sedangkan ada banyak lagi produk-produk fizikal di luar sana kan? Maknanya produk-produk makanan, pakaian kan yang kita boleh buat affiliate. Sebab dia biasanya produk-produk fizikal macam tu komisen dia agak rendah. Tapi kalau produk digital ni komisen dia biasanya 50%. Maknanya kalau produk tu harga RM40, anda akan dapat RM20. Tinggi tu, komisen tu tinggi. Jadi ada banyak peluang-peluang yang kita boleh buat produk digital ni, dan alhamdulillah macam saya sendiri boleh dikatakan setiap hari menjana pendapatan daripada produk-produk digital. Sama ada produk saya sendiri, produk orang lain, dan banyak lagi lah kan produk-produk daripada produk digital ni. Jadi kalau anda nak belajar tentang produk digital ni, jangan lupa follow saya dan jangan lupa masuk live saya ketika saya ada membuat video-video live. Sebab saya sekarang ni aktif membuat live mengajar tentang produk digital. Okey, jumpa lagi.